Saya baca thread ni, ada yang bertanya kat mana boleh dapat vanilla cream yang sedap kat dalam Melaka ni. Jom saya tunjuk. Vanilla cream yang sedap Faris baru pergi ke Makota Parade. Naik je ke first floor, ikut je direction Faris ni dan boleh sampai sini. Ikutkan dalam Melaka ni banyak outlet dia, tapi ramai yang recommend dekat sini. Senang, boleh sambil-sambil shopping. So Faris pilih 3 menu signature yang ada dekat sini. Sekarang saya nak cuba dia punya tiramisu cream. Rasa cream dia, tekstur dia lembut. Dan yang saya suka sebab rasa kopi dia tak strong sangat. Even saya bukan a coffee lover, tapi yang ni saya boleh accept sebab dia punya rasa kopi dia just balance lah. Okay, sekarang kita nak cuba dia punya rainbow cream pula. Bismillah. Okay, first bite for rainbow. Rasa dia sebiji macam korang makan aiskrim unicorn yang pernah viral dulu. Tapi bila dikombinekan dengan whipped cream, just nice. Yang ni memang sedap. Sebab dia rasa masam daripada sos blueberry dia tu, blend pula dengan rasa manis dia. Sebenarnya banyak lagi crepe yang best. Plus vanilla crepe dekat sini memang selalu belanja bagi happy hour. Craving for crepe? Makota Parade is our place.